warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Guru datang membawa cahaya, mendidik kami penuh setia. Ilmu diberi tidak berkira, jasamu guru sepanjang masa. Apa khabar adik semua? Sihat? Syukur, alhamdulillah. Kawan-kawan, cuba kita bayangkan sejenak. Siapakah insan yang sabar mendidik, mengajar kita mengenal huruf A, B dan C? Siapakah insan yang tidak jemu membimbing kita membaca dan menulis? Siapakah insan yang sentiasa mendoakan kejayaan kita? Ya, insan itu guru. Guru ialah insan yang mengajar, disebut juga sebagai pendidik dan pembentuk akhlak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yujillah kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina." Maksudnya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda, serta tidak mengetahui hak orang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Kawan-kawan, orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Oleh itu, kita perlu menghargai guru, kerana guru ibarat pelita hidup yang telah membakar diri untuk menerangi orang lain. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Guru insan mulia dan hebat. Namun begitu, realiti pada hari ini amat membimbangkan. Menurut laporan akhbar tempatan pada 28 Julai 2025, telah berlaku satu kejadian seorang pelajar 14 tahun menumbuk gurunya di sebuah sekolah di Kajang. Kerana guru terbabit mencuba menahan murid tersebut daripada ponting kelas. Kawan-kawan, di manakah adab kita sebagai murid? Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maksudnya, adakah sama orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Justru itu sematkan dalam diri untuk sentiasa bercakap lembut dan sopan kepada guru, mentaati setiap arahan yang diberikan dan memberi tumpuan sepenuhnya ketika guru mengajar. Bukan itu sahaja, kita juga perlu ringan turang membantu guru. Dan tidak lupa untuk mendoakan kesejahteraan mereka. Kawan-kawan, suka saya berkongsi satu kisah Imam Ash-Shafi'i ketika menuntut ilmu dengan gurunya, Imam Malik. Walaupun beliau sangat bijak, namun beliau sangat menjaga adab dengan penuh teliti. Ketika berada di hadapan gurunya, beliau membuka helaian kitab dengan perlahan-lahan hingga tidak berbunyi langsung kerana takut mengganggu gurunya. Subhanallah, kawan-kawan, lihatlah seorang ulama yang hebat pun begitu merendahkan diri di hadapan gurunya. Akhir bicara, andai suatu hari nanti kita berdiri megah sebagai insan berjaya, jangan sesekali kita lupa siapakah yang pernah memimpin tangan kita ketika kita masih tidak mengenal apa-apa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.